nak tunjuk dekat hang ni makanan-makanan orang-orang miskin. Cara nak sediakan dia cepat, ringkas dan sesuai untuk orang pemalas. Bahan-bahan yang diperlukan: minyak masak, kacang panjang dan juga telur. Untuk nak masak makanan ni, aku akan gunakan induction cooker. Langkah pertama, kita panaskan minyak dulu. Induction cooker ni kalau kita panaskan minyak lagi cepat daripada gas ya. Jadi jangan leka dan ralik buat benda lain dulu. Sat jadi panaskan minyak. Bila minyak dah panas, kita masukkan kacang panjang. Lepas tu kita kacau, kita tumis dia sampai warna kacang panjang tu jadi pekat sikit. Nak bagi ada rasa macam sedap sikit ataupun masin sikit, bolehlah letak garam ataupun perisa. Masa proses menumis ni, aku slowkan sikit api lah sebab takut nanti dia hangit. Induction cooker ni dia panas tau. Kemudian kita masukkan telur. Macam aku gunakan 3 biji telur. Telur tu pastikan kita ratakan dia macam kita nak buat telur dadar tu lah. Macam aku dah ratakan siap-siap dalam cawan. Kemudian kita kacau dia sampai dia rata, sampai dia kering. Masakan ni sesuai lah untuk orang-orang yang pemalas. Tapi dalam masa yang sama, walaupun ramuan dia kurang, makanan ni dia sihat. Dah siap dah. Macam ni lah rupa kejadian dia bila dah siap. Cara nak makan dia, kita gaul dengan nasi. Mesti sedap punya. Murah, mudah, cepat, sihat.